Kena buat kerja ni. Sudah kena hantar assignment ni. Nena 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 nena. Apa pandang-pandang Apa pandang lagi ni? Tik. Kena tekan ni. Lagi. Apa yang terjadi ni? Kita call keselamatan cyber lah. Hello, keselamatan cyber, boleh bantu saya tak? Kenapa laptop saya tak boleh digunakan ni? Kena godam ke? Kenapa satu tu ni tiba-tiba tak ada ni? 1, 2, 3. Ting. Yeay, dah ada lampu. So, kita boleh sambung buat kerja. Bayangkan, suatu hari nanti bekalan elektrik terputus di seluruh negara. Hospital tidak dapat beroperasi dan lapangan terbang terpaksa ditutup. Kerana diserang penggodam, siapakah yang akan melindungi sistem-sistem penting ini? Jawapannya ialah pakar keselamatan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para hakim, penjaga masa yang sentiasa peka, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang satu kerjaya STEM yang bertaraf global yang sangat penting, iaitu pakar keselamatan cyber industri. Tahukah anda, setiap hari berjuta-juta komputer di seluruh dunia menjadi sasaran penggodam. Jika sistem di hospital, lapangan terbang atau loji jana kuasa digodam, ia boleh menyebabkan kerugian besar, malah membahayakan nyawa. Oleh sebab itu, dunia memerlukan pakar keselamatan cyber. Sejarah keselamatan cyber bermula sekitar tahun 1970-an apabila komputer mula dihubungkan melalui rangkaian. Pada tahun 1988, dunia dikejutkan dengan serangan Morris Worm, iaitu serangan cyber yang terbesar yang menyebabkan ribuan komputer terganggu. Peristiwa ini menyedarkan dunia bahawa sistem komputer perlu dilindungi daripada ancaman penggodam. Sejak itu, keselamatan cyber berkembang menjadi satu bidang profesional yang sangat penting di seluruh dunia. Apakah tugas seorang pakar keselamatan cyber? Mereka melindungi sistem komputer yang mengawal loji jana kuasa elektrik, kilang, loji rawatan air, pelantar minyak, lapangan terbang dan pelbagai industri penting. Mereka sentiasa memantau sistem mengesan ancaman, menghalang serangan, penggodam dan memastikan semua operasi berjalan dengan selamat. Mereka juga akan bertindak pantas jika berlaku serangan supaya kerosakan dapat dikurangkan. Kerjaya ini dianggap bertaraf global kerana hampir semua negara memerlukannya. Negara seperti Malaysia, Singapura, Jepun, Amerika Syarikat, Jerman dan Korea Selatan sentiasa mencari pakar keselamatan cyber. Malah, permintaan terhadap kerjaya ini semakin meningkat setiap tahun kerana semakin banyak urusan harian bergantung kepada teknologi digital. Untuk menjadi seorang pakar dalam bidang ini, kita perlu mempelajari bidang sains komputer, keselamatan cyber atau teknologi maklumat. Selain itu, kita juga mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, bekerja dalam satu pasukan dan sentiasa bersedia mempelajari teknologi baharu kerana ancaman cyber sentiasa berubah. Kerjaya ini juga menawarkan pendapatan yang lumayan kerana kepakarannya yang sangat diperlukan. Lebih penting daripada itu, mereka memainkan peranan besar dalam melindungi keselamatan negara, ekonomi dan kehidupan rakyat. Saya memilih kerjaya ini kerana saya berminat dengan teknologi dan menyumbang kepada masyarakat. Saya ingin menjadi individu yang membantu melindungi sistem penting negara daripada ancaman cyber. Saya percaya bahawa pada masa hadapan, keselamatan digital akan menjadi sama penting seperti keselamatan di darat, laut dan udara. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan semua bahawa teknologi yang hebat memerlukan perlindungan yang hebat. Tanpa pakar keselamatan cyber industri, kemudahan yang kita gunakan setiap hari
mungkin terdedah kepada ancaman yang boleh menjejaskan kehidupan kita. Sekian sahaja pembentangan daripada saya, Nur Iman Safia binti Abdul Rahim. Sekian, terima kasih. Teroka Isten terajui kejaya bertaraf global.